Assalamualaikum. Pukul berapa kita tolak tadi? Pukul 3. Tolak Everton tu. Cadang pergi Penang. Tapi kita terus Jitra. Sekejap pergi Jitra sampai Jitra pukul 11. Tengok. Tidur tadi dah main baju. Dalam ni kita Penang daging. Ada sotong. Hati ayam. Tak kau bakar kicap lah. Ayam goreng. Ayam goreng. Ni ayam goreng. Biasa. Air TOS tertarik kosong. Hotel 30. Boleh? 30 ringgit. Bukan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berada tak? Ya. Dua. Ayam. Habis. Nak sudah makan ni. Lagi ke Kaisal? Balik ni. Sebab balik. Adik pakai banyak. Apa nasi tu? Dah cepat nak balik ni. Balik tak? Inilah kedai dia. Kat Jitra. Alhamdulillah, begitulah ceritanya kita. Nasi kandar Jamil Maju. Jitra, bukan Jitra. Ya. Rahman ke Jitra? Rahman kan habis kan? Rahman. Rahman. Macam mana dia punya rasa dia? Biasa. Biasa je makan kat sini. Tapi nya boleh lah nak rasa daripada tak ada. Dia tak sama dengan Penang lah. Sebab orang cakap Penang air dia lain. Tapi boleh lah nak makan. Inilah Jitra di waktu malam. Pukul 11.30. Mati juga walaupun ramai student. Bye-bye. Ha? Esok kelas. Esok kelas lah kan. Walaupun hari ni hari Sabtu, esok hari Ahad. Ahad bukan hari Minggu. Ni tengok. Padu tak padu Jitra. Ada McD. Apa lagi yang ada kat sini? Semua benda ada. The Beans Cafe. Ada McD. Dalam ni ada apa lagi ya? Macam-macam benda ada kat sini. Apa tu wis ada? Texas Chicken. Dekat mana? Texas Chicken ada. Kalau kat Jitra ni, kalau tiba-tiba aku rasa keinginan nak makan pulut ayam, aku mesti datang sini. Pulut ayam Kak Ani. Tempat dia, lokasi dia, kau tengok dekat mana Maybank tu. Ada Maybank tu, ada simpang sebelah kiri tu, ada sebelah dengan ambulan teh tarik. Sebelah je. Tapi dia jual pagi je. Kau kena datang awal lah sikit. Takut nanti kalau lambat, habis. Sebab memang menjadi pilihan ramai. Satu set pulut ayam ni harga dia RM7 je lah. Tapi korang boleh pilih lah. Korang minta lah dengan Kak Ni tu. Kau nak ayam apa? Kau nak burger ke? Kau nak dada ke? Kau nak thigh ke? Apa ke? Nanti dia akan bagilah. Dia datang dengan satu set lah. Dengan pulut, dengan
sambal dia tu, sos dia tu dengan bawang goreng. Benda ni kalau kau tak suka memang tak jadi lah. Tapi kalau aku, memang aku favourite lah makan pulut kan. So bagi aku okey, sedap. Sini aku cakap tu Amran Teh Tarik. Amran Teh Tarik ni dulu daripada zaman aku study dulu, ada sikit PS tu, tahun 20 Milo Ais. tahun lebih dah. Memang famous lah member aku. Selalu Kat Bedok. belikan Milo Ais kat sini. Memang kau gila. Sampai sekarang kalau aku balik, mesti aku datang sini beli air. Sebab dekat belakang dia ni ada mi goreng tau. Mi goreng apa dah aku tak tahulah apa nama mi goreng tu, tapi legend lah. Sedap. Memang jadi. Ada mi rebus, mi goreng, kutia goreng, benda macam tu. Tapi petang je lah. Kalau pagi kau boleh beli air saja kat sini. Kalau korang tanya aku memang cakap memang sedap lah kat sini kan. Tak kira lah kau beli apa pun, aku selalu minum Nescafe Ice ke, Milo Ice ke, Horlick Nestum ke, kopi Ice ke, semuanya sedap. Jadi berbaloi lah dengan apa yang korang bayar. Tak adalah mahal, murah je makan kat kedai ni, memang murah. Tapi sedap kat sini, memang sedap. Terima kasih Nas. Beli Ya. Itu kat Light Maybank ni kat dalam. Nampak? Selain daripada situ, ada satu lagi tempat yang aku selalu pergi lah, dekat sini, Zul Mi Rebus. Dia berhadapan dengan masjid apa tak aku lupa, berjalan menghala ke Kodiang sana. Dekat sini kalau tengah hari dia dah ada mi goreng lah. Kemudian kau tengok lauk-lauk dia ada jual makanan tengah hari tau. Lauk kat sini memang banyak gila lah. Kedah punya makanan, aku cakap dengan korang, kalau korang datang sini, rambang mata nak pilih. Semuanya sedap, semuanya banyak lauk dan murah-murah. Apa kak? Maman kan? Ya, ya. Sebab aku dah kejar makan pulut ayam pagi tadi, so tengah hari ni aku singgah, aku mesti kena mi goreng dia ni. Mesti singgah, mesti kena mi goreng. Ni aku minum air asam. Benda yang wajib ada. Wajib kena. Nampak tak apa yang special diorang guna ni? Diorang guna limau, peso. Gerak je daripada Jitra tengah hari tadi, aku terus shoot ke Penang lah. So bila dah sampai Penang, aku check in dekat Hitam. Petang tu aku pergi ke Nasi Kandar Kampung Melayu. Tapi petang punya tahu, bukan pagi. So kita nak rasa sama ada pagi dengan petang tu betul ke diorang cakap adalah peniaga yang lain. Maksudnya tukang masak dia lain. Ni dia first time kita makan Kampung Melayu petang. Buat dia RM7. Aku ambil bawal, telur sotong. Aku rasa telur sotong ni mahal lah.
Mak aku makan ni. Bawal boleh. Bawal goreng. Kuah. Rumah. Mak. 7.5. Okey lah. Sekejap. Sedap. Sekejap. Ayat. Dapat beraya. Nasi kandar kampung Melayu. Bagi aku kalau petang punya ni, tak tahulah, mungkin suasana ke, mungkin kita dah kenyang ke, tapi kurang lah. Alang-alang dah pergi Penang, duduk pula area hitam, kita cuba pula dekat sini. The most paling top sekali nasi kandar sekarang ni yang diperkatakan nasi kandar Sulaiman. So aku sampai pagi lah, dalam pukul 7.30 hari biasa, tapi pun ada orang queue juga. Kita kat mana? Pagi ni kita kat mana? Nasi kandar Sulaiman ni sebenarnya daripada dulu pun dah ada, tapi dia tak berapa dikomersialkan lah. Orang belum viralkan dia kan. Tapi bila dah di-viralkan tu, orang gila-gila lah datang nak merasai kehebatan dan kesedapan nasi kandar Sulaiman ni kan. Bagi aku, kalau korang tanya nasi kandar Sulaiman ni sedap ke tak sedap, dia sebenarnya subjektif lah. Tengok lidah korang lah macam mana kan. Sebab nasi kandar Sulaiman ni dia jenis yang pedas, yang dia punya rempah dia terasa. Macam dia boleh comparekan satu level dengan nasi kandar Din Jelutong. Pagi ni kat Sulaiman kita ambil telur pasir, ikan dengan sotong. Cikgu kecil RM5. Okey lah. RM5. Ayam goreng, telur. Ramai awak kan? Ramai. Hari biasa pun beratur. Alhamdulillah lah ni aku mudahkan. Sebab saya nak banyak kali mudahkan sebab malam hari ni aku mudahkan. Senang parking, makan senang, duduk pun boleh. Alhamdulillah. Pagi makan sama Sulaiman betul lah orang cakap hari dia kan pedas sikit lah. Compare dengan kampung Melayu tu dia light, manis-manis sikit. Sini siapa yang suka kali-kali makan boleh letak tadi. Dah. Sotong, asin, ikan. Ikan ni ikan goreng. Tapi telur tepung, telur tepung garing. Kenduri. Dan hitam. Ada epi. Tak masuk. Dua isi ya. Tak masuk, kena bawa air sia. Fikir pergi balik, dah belah ketui. Tapi bukit bendera, berapa tahun tau tak naik bukit bendera ni. Kena naik asyik ni, jom tiket. Pegang. Apa? Dek. Dek. Oh. Tak macam dah sekarang. Semua buat duit dia kan. Uish, ramai ya. Video. Saya kena beratur pula. Ramai.
bukan terlalu banyak sangat benda nak makan kat Penang ni. Kita tapau je. Ini tapau tadi masa dekat Penang Road dah. Ada nampak satu ni laksa the famous laksa Penang dah cakap. Tengok dia punya portion dia punya ada daun pudina. Benda lagi ni. Bunga kantan ke? Apa? Bunga kantan. Bunga kantan, ada bawang, ada daun pudina, ada salad, ada nanas. Ni betul-betul lah agaknya Penang punya laksa kot. Tengok kuah pekat kita ni. Tak pernah makan lagi laksa ni, nak terasa lah. Macam dia rasa dia. Jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang dulu Tak dia nak tunjuk tuang ni sebab aku pakai kamera. Kan telefon. Sekejap. Kita buka kuah dulu. Dia punya kuah dia. Ada kuah pedas pun ada. Ada daun pudina. Tak pernah makan ni. Beratur mengerti je. Hari biasa pun beratur. Gila orang Penang makan laksa macam ni ke? Tapi nak cerita, laksa ni kat kedai Cina lah. Tapi certified halal lah kedai ni. Kedai dia memang famous kan. Semua benda famous kan. Semua beratur orang tengah hari. Dia punya ni pekerja dia Semua Melayu lah. Melayu lah, cashier dia Melayu. As long as certified halal okey lah. Mami, satu. First kita rasa dulu dia punya kuah dia Bismillahirrahmanirrahim. It's fine. Bukan, dah buat. Satu benda. Oh, Tak. nice. Satu kuah rasa Penang. Sikit lagi. Dia ada semua manis-manis. Tak udang pun. Ya. Ada rasa ikan dia. Dia bukan masam. Dia macam dia bukanlah macam laksa yang kita makan dekat kampung-kampung tu. Bukan lah. Macam laksa Laksa ni lah. Laksa Cina kan. Jom kita makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Like. Ciao. Apa? Macam ni lah kau bawa balik makanan dalam bilik. Daripada buat menyandor kat kaki, makan. Bagi aku laksa dia ni, dia tak adalah rasa macam laksa Melayu tu. Tak adalah. Kalau kau expect rasa macam laksa dekat apa? Laksa Telur Kecai ke atau laksa mana kat Penang kau pergi kat balik pulau tu kan. Tak ada, dia rasa Cina. Dia rasa dia macam ni. Kalau macam kau makan dekat Ion kan, kat kedai-kedai laksa tu, macam ni lah rasa dia. Tapi okey lah, sedap. Boleh try lah. Okay. Sorry, dia ni banyak makan coklat je ni. Memang jadi perangai dia. Kemanis. Banyak makan manis. Alright. Jom. Okay, nampak selain daripada laksa tu, kita juga beli ni kuih samosa. Samosa. Kuih apa ni? Apa ni yang kacang ni? Wadi. Samosa ni samosa kambing. Tu ada samosa daging, sardin. Kalau kau pergi Penang dekat jalan apa tu lah. Banyak jalan apa tadi lupa lah. Kau pergi yang masuk situ tempat ni. Ramai banyak liar ni. Makan. Right, jom. Sebenarnya banyak-banyak tempat kat Penang ni aku teringin betul nak try nasi dalca khalis dekat bayan lepas ni. Sebab banyak kali sangat lalu dekat aku punya YouTube, aku tengok wah macam sempoi lah ni review-review dia. So aku pergi ke sini cari juga petang ni tau. Alhamdulillah buka. Jom kita rasa bagaimana rasa dia nasi dalca biryani khalis dekat bayan lepas ni. Bagi berapa
Sotong sampai. Sotong sampai pun saya kok lah. Okay. Bagi tu ayam bawa gaya. Orang tu. Dah bawa. Dah, tu lah. Gacha kalis. Aku dah lama GB ingin nak makan ni. Tu hari ni. Dia ambil ayam bawang, sotong, gacha. RM21.50. Letak air kat dulu. Air dulu. Makan tak? Makan? Adik makan nasi? Tak makan Ini untuk apa? Saya. Buat dah rasa. Dia gambar lah. Sotong sambal tak ada ni lah. Sotong keping. Kejap. Nasi biasa dia. Repeat lagi kampung Melayu dekat dulu kat situ kan. Repeat ni kampung Melayu. Pagi ni orang ambil kepala sotong, telur pun daging. RM9. Pagi dengan petang masa lain lah orang kan. Pagi petang boleh ambil buah kurma. Sekarang pagi tak boleh ambil buah kurma. Jangan lupa ni. Sana ni. Kita makan dulu. Nampak meriah tapi kebalik tadi. Ada sotong lah. Karisa makan ni. Kan? Kalau tadi kan? Bawal. Kasrin. Jadi. Pagi ni jadi. Kedai. Duk. Okey dah. Semua kita dah makan. So jom kita balik semula. Next time, next visit, next plan kita still nak masuk Penang. Aku nak rasa Ali Amir punya nasi kandar pula kali ni kan. Dia cakap legend punya nasi kandar. So banyak lagi nasi kandar lain yang aku nak try. Kita tunggu for the next episode. Bye.